Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Sihat? Kita doakanlah sihat lah. Itu soalan sihat ni memang soalan yang memang dari segi kita dekat di hati penonton-penonton kita ni. Sebab tu kesihatan ni yang kita utamakan. Kita harap memang penonton kita sentiasa sihat lah tuan. Ya. Macam sekarang ni saya nampak Arin hujan dah kembali lah. Oh ya. Boleh hampir sebelah petang tu. Sebelah petang. Sebelah petang sekarang hujan. Jadi hati-hati tuan-tuan puan ya. Kerana mungkin yang memandu ataupun yang bergerak dari satu tempat tu kena hati-hatilah. Pastikan tayar jangan botak lah. Kenderaan ni kena hati-hati. Takut disebabkan oleh kadang kita dah bawa elok kan. Tapi disebabkan oleh mungkin faktor jalan raya. Mungkin kita tak selenggara kenderaan kita menyebabkan berlaku kemalangan. Malam tidak berbau. Jadi sebab tu ingatan kami lah ya. Betul. Bawa payung? Mana? Tu standby lah. Payung dan standby. Tapi kalau mungkin ada di kalangan kita yang ada ilmu tu mungkin boleh guna lah. Ilmu mengelak hujan. Mungkin ada doa-doa kan ya. Dalam Islam kita ada mengajar lah doa-doa kan. Yang mungkin boleh lah supaya hujan yang turun ni dia bukan satu benda yang bukan musibah kan. Benda yang membuat manfaat kepada manusia lah. Dan juga binatang. Okey, lagi sekali pada kali ini podcast kita kali ini seperti mana biasalah Puan Azrin, kita akan membincangkan topik-topik ataupun isu-isu yang kita nak bawa ni memang dekat di hati kita lah, especially tuan-tuan perempuan sebagai pengguna dan kita pun sebagai pengguna ni, supaya kita dapat sedikit input ya, yang mungkin kadang benda-benda ni dia tak dapat di mana-mana tau. Betul. Kita bawakan topik-topik yang macam mana tuan kata tadi, yang selalu berada di sekitaran kita. Dan sebagaimana episod-episod sebelum ni, bukan sahaja kita berborak berdua tuan, dengan tetamu-jemputan dalam bahagian, dan kita juga pernah menjemput tetamu-tetamu daripada pihak industri. Betul. Kali ni pun dengan ada pihak industri juga. Yes. Jadi kita blend lah ni, daripada dalaman, daripada industri, dan mungkin selepas ni daripada pelbagai pihak lagi lah, yang kita cuba tengok yang mana yang kita boleh bawa kepada penonton kita, pendengar ni, supaya mungkin benda tu boleh diguna dalam kehidupan seharian lah. Maksudnya topik-topik ni bukan saja datang daripada kementerian, tetapi dari aspek ataupun daripada mata sektor luar. Industri sebagai contoh dalam konteks yang kita nak cakap pada hari ini. Berkenaan dengan industri. Okey, daripada mana kita tetamu yang kita bawa ni merupakan satu figura yang bukan jalan-jalan tuan. Bukan calang-calang yang kita bawa ni. Jadi siapa dia figura ni ya? Bukan kenapa yang saya memejam mata sekejap ni. Kerana kerana kali ni wanita tau. Sebelum ni kita mungkin ada di kalangan lelaki. Kali ni wanita tau tetamu kita. Dia kali ikut ni, dia kenapa saya memandang tinggi figura ni, kerana dia telah mendapat satu anugerah ni, the prestigious LPG Woman of the Year 2023 ni, award yang disampaikan ketika LPG Week 2023. Di ada satu convention lah ni di Rome. Rome. Jadi maksudnya figura ni diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kita di peringkat nasional pun. Tapi ini di peringkat antarabangsa. Sebagi saya ini satu pencapaian yang cukup hebat. Apatah lagi figura ni merupakan rakyat Malaysia lah, anak Malaysia. Jadi kita cukup teruja lah bersama-sama beliau pada hari ini. Siapa dia? Kita sangat besar hati dan rasa macam bertuah lah, kerana beliau sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dalam episod kita pada kali ini. Sebagai peluang Kak Rin untuk perkenalkan wanita ni. Bagi wanita lah pula memperkenalkan wanita ni. Okey, kita nak ucapkan selamat datang kepada Puan Juliana binti Kamarudin, Chief Executive Officer atau CEO NGC. Selamat datang. Selamat datang Puan. Terima kasih. Itulah. Jadi saya betul-betul teruja lah dapat bersama-sama Puan pada hari ini ya, dengan kesibukan tugas kan, dapat Puan tampil ke dalam studio kami pada pagi ini untuk bersembang lah tentang topik nanti kita akan sebut nanti. Sebab macam tadi kita sebut NGC Energy. Ini merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan gas petroleum cecair atau LPG. Dan itulah bersesuaian dengan topik yang kita akan bincangkan dalam episod ini, iaitu industri LPG di Malaysia. Industri LPG di Malaysia. Saya ingat LPG ni memang dekat di hati lah.
Saya percayalah boleh kata isi rumah di rumah ni memang kita ada LPG. Betul. Ataupun gas memasak tu kan. Kalau sinonim pada orang-orang biasa ni panggil gas masak lah kan. Gas masak lah ya. Jadi rasa semua kenal kot Dan sebelum ni tuan, topik-topik LPG ni pernah disembangkan dalam aspek bisnes sebelum ni, tapi dalam konteks penguasaan. Dan kali ni kita nak dengar dari konteks perspektif sektor industri pengeluar LPG itu sendiri. Okey, mungkin boleh perkenalkan Puan lah. Tadi dah kenal sikit. Jadi mungkin ni boleh kita jemput lah Puan untuk kenalkan dia lebih panjang lebar sikit. Mungkin silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya nak ucapkan terima kasih pada Tuan Syah, Puan Nazrin. Saya bagi peluang berborak hari ni ada sesi hari ni. Saya Juliana Kamaruddin sebagai Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO NGC Energy Sdn Bhd. Mungkin ramai orang yang lebih kenal NGC ni melalui kami punya tong gas lah. Tong gas yang warna kuning. Jenama Mira Gas. Mira Gas. Warna kuning. Warna kuning ni memang dah lama lah tong gas ni dalam pasaran. Ada di rumah-rumah, ada yang di kedai juga. Saya bersama NGC Energy ni dari tahun 2012. 2012. Ya, 2012. Mula saya sebagai pengurus besar lah masa tu, sebab masa tu kami ambil alih perniagaan daripada company lain. Dan sejak tu memang kita mulakan sebagai pengurus besar. Tapi lepas kita ada restructuring sikit, Alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk jadi CEO lah untuk NGC Energy. Pengalaman saya ni memang dah banyak bagi peluang saya untuk lihat secara langsung dan terlibat secara langsung untuk boleh nampak evolution of LPG industry di Malaysia ni. So itulah background sikit lah. Maksudnya sebelum Puan menjadi pengurus besar di NGC, Puan dah lama lah berada dalam sektor bidang LPG ya? Sebelum saya bersama NGC Energy, saya ada 2 tahun sebelum tu dengan LPG industry juga, dengan syarikat minyak lain. Tapi sebelumnya tu saya memang berada dalam industri oil and gas lah. Tapi bukan LPG, tapi sebenarnya background saya ni technical. Sebenarnya saya ni engineer je. Jadi itulah kalau dalam minyak kita panggil orang minyak. Ini orang gas. Orang gas. Jadi sebab tu kita bawakan Puan Julia ke dalam studio pada kali ini. Berpengalaman. Memang orang yang pengalaman sejak 2012 kan. Sejarah tu macam mana proses evolusi dalam perniagaan LPG ni daripada dulu dia ambil alih daripada syarikat. Tapi saya ingat itulah. Macam sekarang ni kita sedia maklum tentang kuning tu kan. Kalau di pasaran, kalau kita lihat sekarang pelbagai warna kan. Tapi kalau ingat kuning tu akan ingat NGC lah. Sebab kalau jenama Mira pengguna kita ni kadang dia akan kenal melalui warna ni. Kita cukup yalah kan, kita punya mindset ni bila warna tu kita dah dia menjadi satu ciri. Jenama dia datang kedua. Saya nak warna apa? Warna sekian. Warna sekian. Jadi kalau katakan ni saya nak warna ni. Jadi itulah yang kita dah apa yang berlaku dalam kita punya pasaran gas di Malaysia ni lah. Okey, jadi NGC dah bertapak di Malaysia ni dah semenjak 2012 tadilah ya. Dan apa bentuk perniagaan lain yang dibuat oleh NGC? Adakah hanya semata-mata gas ataupun ada lain perniagaan lagi? Memang NGC ni bermula fokus memang dalam LPG. Ya, jadi tahun 2012 tu memang kita fokus pada perniagaan LPG, Mira Gas, tapi juga dalam sektor industrial dan komersial. Kita ada produk-produk lain juga. Tapi Alhamdulillah saya rasa dalam jangka masa 6 atau 5 tahun ke belakang, kita dah berkembang. Jadi bukan setakat LPG saja, kita sebab kekuatan NGC Energy ni sebenarnya selain daripada marketing, tong gas warna kuning ni, kita ada in-house engineering capability. Kejuruteraan team engineering kami sendiri. Jadi kita nampak, sebab masa tu memang team engineering ni fokus pada LPG industry untuk support customer kita. Tapi ada peluang kita nampak untuk membesarkan lagi team engineering ni. Dan dengan tu about maybe 5-6 tahun dulu kita dah tubuhkan satu team engineering consultancy untuk buat design, construction dalam industri gas juga, maknanya untuk piping, untuk buat
Kalau di luar sana kita panggil EPCC punya. EPCC? Yes. Okay. Engineering, Procurement, Construction dan Commissioning. So kita dah ada kemampuan untuk buat EPCC project. Dan kami dah kembangkan tu untuk buat construction untuk gas pipeline. Selain daripada LPG juga. So mainly untuk gas dan utility lah. Dan yang terbaru sekali, kita pun dah kembangkan syarikat ni untuk renewables. Untuk tenaga diperbarui. Jadi kami ada satu team juga yang untuk buat solar installation. Solar. Dulu kita cakap di rumah-rumah pasang rooftop solar. Sebab memang bagus untuk renewable tu lebih clean lah. Kita pun nak support kerajaan punya mission untuk achieve renewable energy target. Kita punya energy blueprint. So inisiatif ni semua kita dah kembangkan dalam NGC Energy. Maksudnya selain daripada LPG, solar tu adalah produk tambahan yang dikeluarkan oleh. Yalah, dia dalam perniagaan ni, of course lah, dia kadang tu mungkin dalam perniagaan tu dia akan sampai ke tahap di mana dia jadi saturated, dia jadi macam dia tak boleh ni lagi. Jadi of course dia kena fikirlah macam mana nak kembang, nak pelbagaikan cabang perniagaan tu, kan? Macam Puan cakap tadi, macam produk-produk selain daripada LPG silinder untuk end user dan juga ada perpaipan. Contoh macam di bidang komersial lah kan Puan? Contoh yang perpaipan LPG ni yang biasanya dipasang di mana-mana. Okay, kalau kita kata installation yang ada pipe dan ada tangki, itu kebanyakannya masa sesuai untuk industri di kilang-kilang ataupun commercial kediaman mungkin ada yang high rise yang kita panggil reticulation system lah, piping ke atas dekat kondominium contohnya. Tapi di kalau commercial dari segi kegunaannya mungkin di shopping mall, hotel, hospital, central kitchen, kadang-kadang bukan kilang yang buat production barang-barang, tapi central kitchen. Sebab saya rasa sektor F&B di Malaysia ni besar. Ya, betul. Dan orang sentiasa akan makan kan. Jadi central kitchen ni memang satu strategi company-company F&B ni. So itu kebanyakannya banyak customer kami lah. So tangki dan piping tu banyak di kawasan tu. Tapi ada industrial product juga yang kalau saya cakap even poultry kilang ayam ternakan ayam dan memproses ayam pun ada kegunaan LPG juga. Jadi pemanasan anak ayam kan dia dalam dia punya sekarang ni dia close farm tau. Dia jadi memang ayam tu perlu dipanaskan. Ayam ni kalau sejuk dia cepat mati. Jadi itu yang kita belajar pun. Jadi sebab tu saya nampak kombinasi yang apa yang disebut oleh Puan Julia tadi memang lengkap lah. Bekalan LPG pun ada. Jadi dari segi yang tadi nak buat piping pun ada. Jadi memang lengkap lah engineering tu. Jadi memang lengkap lah package tu kan. Jadi berbalik kepada isu LPG ni, daripada mana bekalan yang kalau LPG ni diperolehi daripada mana lah kan, mungkin ada sumber yang pembekalan tu, dan apa jenis dan juga saiz yang dikeluarkan oleh pihak NGC lah. Ini dalam bila kita bercakap tentang pasal saya sebagai layman ataupun pengguna biasa ni, saya nak tahu lah apa saiz. Kan kita pergi tu kita tengok betul ya kan, tapi kita tak pasti di pasaran ni ada saiz apa LPG ni. Jadi mungkin Puan Julia boleh kongsi dengan pendengar. Boleh. So ada dua part soalan tu. Saya usahakan untuk jawab soalan yang pertama, maknanya sumber LPG ni daripada mana. LPG ni sebenarnya natural, dia sumber asli. So di Malaysia ada dua possibility lah kita boleh dapat LPG ni. Satu daripada proses gas yang kita ambil daripada offshore. Offshore, penapisan gas lah, processing plant. So LPG ni sebenarnya satu byproduct. Byproduct maknanya bukan kita ambil tu untuk buat LPG. Kita ambil gas tu dan kita proses, bukan kita lah,
pihak industri akan proses. Dan salah satu produknya ada natural gas, ada propane, butane, ada methane, semua tu. Dan LPG ni salah satu byproduct. So itu cara pertama melalui gas, penapisan gas. Kedua adalah refinery, penapisan minyak. Minyak crude oil. So di Malaysia ni alhamdulillah kita ada sumber-sumber asli ni kan. Jadi banyak ada refinery di Malaysia yang keluarkan minyak yang ada produk petrol, diesel, jet engine semua tu, dan juga LPG. Jadi di Malaysia kebanyakannya LPG yang ada di pasaran untuk kegunaan domestik ataupun industri ni kita dapatkan daripada gas processing plant ataupun refinery kita. Tapi ada juga yang diimport sebab tak mencukupi. Ada juga yang diimport. Jadi tentang apa produk-produk yang NGC ada, yang paling ketara, dan saya harap saya punya cita-cita semua isi rumah dekat Malaysia ni pakai tong kuning lah. Tong kuning merah gas. InsyaAllah. Sebab saya rasa kalau masak dengan tong kuning ni rasa dia sedap sikit. Yeah boy. Alhamdulillah. Kita cuba nanti. Boleh cuba. Tapi yang ketara yang paling besar adalah 14 kilo. 14 kilo yang biasa. Dan 14 kilo ni saya pasti tuan dan puan Nazrin pun tahu ini adalah barang kawalan. Barang kawalan dan harganya ditetapkan. Sebab gas ni gas bersubsidi. 14 kilo. Tapi kami ada 14 kilo dan ada 2 lagi saiz yang bersubsidi juga. Iaitu 12 kilo dan juga 10 kilo. So ini memang dah dilulukan. Ada 3 packaging, 10, 12 dan 14. Tapi yang paling besar pasarannya 14 kilo. Sebab mudah dan efisien. Itu kegunaannya domestik ataupun isi rumah lah. Isi rumah household. Dan bersubsidi. Tapi selain daripada tu, kita juga ada yang sektor bukan bersubsidi. Maknanya 14 kilo juga. 14 kilo yang kita panggil C14C. C untuk commercial lah. C14C. Commercial. So 14 kilo juga. Tapi bukan bersubsidi. Maknanya boleh digunakan di laundry atau kedai makan, hotel. Sebab saiz dia mudah alih. Ada kegunaan yang memang premis ni dia perlu untuk alih-alih, cenggerai. Macam steamboat, kedai steamboat mungkin. Hotel kan ada buffet char kway teow. Jadi dia perlu yang mudah alih lah. So itu untuk commercial. Tapi sektor yang paling produk yang paling besar guna dalam sektor commercial ni adalah 50 kilo. So yang tinggi lah, tong tinggi. Saya rendah kan, so macam saya lah. 50 kilo, itu memang leluasa lah dia punya kegunaan. So kadang-kadang kita nampak dekat hotel, kita nampak dekat hospital. So itu yang saya rasa biasa nampak. So itu untuk kegunaan. Kalau 50 kilo tu kita sesuaikan, tengok premis tu sesuai ke tidak guna, dan berapa banyak gas yang dia guna setiap bulan ni. Sebab kalau dia kegunaan dia banyak, macam kurang sesuai nak pakai silinder 50 kilo. Sebab selalu nak kendalikan. Handling tu. Bila habis nak kena ganti. Jadi perlu ada kendalian lah. So solution kami, so NGC Energy ni kita solution provider. Dengan kita punya expertise dalam innovation dan engineering, kita cuba cari penyelesaian macam mana nak support customer kita. Sebab kalau penggunaan tu gas tu besar, dia mungkin sesuai untuk pakai tangki. Tangki besar, tangki pukal. Tak sesuai pakai silinder lah kan? Tak sesuai lah. Dan tangki ni kita buat engineering, piping, dan kita akan hantar lori, bulk tanker untuk isi tangki balik. So ini kegunaan industri. So antara tangki dan 50 kilo ni, kadang-kadang ada yang kat tengah-tengah. Dia tak sesuai nak pakai tangki. Terlalu besar. Besar sangat. Tapi 50 kilo pun dia terlalu banyak dia nak handle silinder.
So apa kita punya solution? Maybe dalam 10 tahun lepas kita dah introduce 200 kilo punya cylinder. yang baby. Kita panggil baby tank atau kita Ah. panggil C200. C200. Sebab dia bentuk dia macam silinder tapi silinder yang besar lah. 200 Dia comel sikit lah. Comel macam baby. Macam baby tank. Dan dia kekal di premis. Dia kekal di premis. Jadi tak perlu nak angkat 200 kilo tu. Macam banyak nak sikit angkat. lah. Ya. 50 pun 50 pun lucu 50 sendiri. pun berat. Jadi 200 kilo ni sesuai untuk yang in between. Ya, so ini kami yang pertama bawa masuk ke Malaysia. Solution ni. Dan banyak kemudahan lain yang kita atau benefit lain yang kita boleh dapat dalam 200 kilo ni. Sebab 200 kilo ni dan even tangki LPG yang kita install dekat customer ni, dia ada telemetry system. Maknanya kita ada bacaan dari jauh, remotely kita boleh baca. Boleh baca. Berapa digunakan penggunaan Paki. Level tu berapa banyak supaya kita tahu bila nak hantar lori. Jadi sangat efisien. Jadi kalau pengguna kat sana yang pengusaha lah dari segi komersial, memang kita galakkan boleh cuba yang ni lah. Berbincang dengan kita. Sebab kami boleh bagi suggestions or recommendation. Solution apa yang paling sesuai untuk kegunaan dan perniagaan tu. Depending on cara mereka nak guna. Dan juga depending on kawasan besar mana. Sebab kadang-kadang dia punya kegunaan tinggi. Memang kita patut kita install tangki besar. Tapi factory dia tak ada space. Sebab kita perlu ada, bila kita buat tangki, kita perlu ikut standard DOSH. Safety distance. Jadi ada standard yang kita perlu ikut untuk design tu. Kadang-kadang tak ada tempat. Jadi terpaksalah either C50 ataupun yang 200 kilo tu. Saya tertarik tadi yang bila Puan sebut ni, NGC ni dia bawa solusi tau. Solusi ni maksudnya kita cuba nak memudahkan customer. Jadi situlah mungkin ruang-ruang yang dari segi perniagaan ni yang kita cuba nak penetrate kan. Kalau kita tak bantu, tak cuba cari solusi ni, kalau biar macam tu, jadi apa bezanya kita dengan pihak lain? Contoh. Maksudnya NGC boleh customize ikut keperluan pengguna ataupun customer je lah. Tapi janganlah pula penonton bila dengar macam ni, saya nak baby tank letak di rumah tak sesuai. Jadi dia kena marah jiran ni. Marah jiran pula. Jadi tiba-tiba sampai masuk kawasan jiran pula. Jadi bukanlah yang kita maksudkan untuk isi rumah tadi yang besar yang disebut tadi 14 kilo, 12 kilo dan 10 kilo lah. Yang lain-lain tu dia lebih kepada yang industri yang mungkin yang sederhana ataupun yang makro ni yang besar sikit. Jadi tak sesuai lah yang kecil-kecil ni mungkin. Tapi tak apa, insyaAllah NGC dia akan cuba solusi, bantu cari solution tu. Jadi itu yang jaminan. Adakah ini tagline kami bukan? Tagline kami energizing the nation. Tapi mungkin boleh wujudkan 2-3 tagline ikut situasi. Okey, mungkin sedikit lah yang kita kena sebut di sini. Mungkin pihak penonton pun nak tahu tentang bila sebut gas. Tapi sebenarnya dalam kandungan tong gas tu apa sebenarnya? Apa bahan kimia? Tak tahu. Mungkin sesuai ke bahan kimia yang ada dalam tong gas tu. Mungkin kita tak tahu. Kita tahu gas saja. Gas saja, tapi apa dia campuran bahan-bahan tu? Mungkin Puan Julia boleh explain kepada penonton. Sikit lah. Sikit. Okay, LPG ni ataupun gas petroleum cair GPC kalau dalam bahasa Melayu. LPG, liquefied petroleum gas. So sebenarnya LPG ni selalunya campuran ataupun it's a mixed composition. Dalam tu kebanyakannya adalah propane dan butane. Kalau propane tu C3, kalau propane tu C4. C4 ni dia punya chemical name lah. Propane dan butane ni chemical name. C3 dan C4 lah, siapa belajar kimia tu. Boleh bayang lah. Carbon tu ada 3, satu lagi carbon tu ada 4. Senang. C3, C4. Tak apalah, kita panggil propane dan butane lah. Jadi di Malaysia ni propane butane tu selalunya, so dia campuran bukan pure propane, bukan pure butane. Sebab ada market yang pakai pure propane di negara lain.
Tapi di Malaysia adalah mix bahan. LPG. Maknanya C3 dan C4. Kita punya split 40% propane dan 60% butane. Okay. Penetapan dua komponen campuran ini adalah standard di Malaysia ataupun ikut kepada requirement customer? Requirement standard di Malaysia. Standard di Malaysia. Standard So Malaysia. selalunya setiap negara tu ada standard dia. Sebab kenapa penting standard ni? Sebab nanti equipment ataupun tak sesuai you punya alat-alat masak, alat-alat di equipment di industri, dia kena tahu saya nak pakai gas, saya perlu spek macam ni. Okay. So jadi design saya kalau untuk furnace contohnya, untuk dapur, dia kena tahulah pakai gas apa. Jadi tak keluar api pula kan? Ya, sebab kalau sebab ada juga supply of natural gas ya. Di Malaysia ada natural gas yang memang boleh dipakai di commercial. Maknanya di hospital ataupun mall yang pakai natural gas. Jadi dia punya burner tu spek dia lain. Jadi kalau you tak tahu gas apa nak pakai, equipment spek LPG tapi supply-nya natural gas. Support. Kadang-kadang api tu jadi kuning sebab tak sesuai. Bukan tak itu kita salahkan kata gas tu apa problem hal mungkin tak sesuai. Tak sesuai. Di bahagian ataupun di kotak ataupun di packaging apa-apa peralatan untuk masak dia akan tuliskan poin. Maksudnya ni untuk kesesuaian LPG, LNG dan sebagainya. Ya. Saya bagi contoh kalau dulu saya pernah pindah ke rumah, saya beli stove top tu ya. Bila pasang, api tu memang kuning. Rupanya burner dia bukan nak kena tukar satu dapur tu. Dekat bahagian burner tu itself, tip yang keluar gas tu, dia punya size tu untuk natural gas. Jadi tak sama. Buat adjustment sikit, orang kedai tu pandai lah. Dia buat adjustment boleh. Sebab ratio gas ke udara tu yang penting. Untuk NG lain. Pembakaran tu lah. Untuk LPG lain sikit. So kena tahu sesuai. Tapi betul, setiap alat tu memang ada tulis lah untuk gas apa. Tapi Azri, boleh ambil peluang tadi ni. Nak tukar kitchen cabinet. Buat api kuningnya. Beritahu Cik Abang ni tukar satu kabinet ni. Tukar dapur je. Tukar kitchen. Dapur lah. Tapi tukar the whole kitchen cabinet disebabkan api kuning. Betul. Jadi macam tadi, propane dan butane tadi. Campuran dua ni dalam gas komersial pun sama. Dua bahan ni juga kan? Sama ya? Spek dia sama. I see. Kalau sektor berlainan pun contoh ada yang mall, mungkin banyak piping berlainan dengan kilang dan hotel, adakah sama juga? Sama. Di Malaysia sama. Standard tu. Jadi kita tak ada bezakan produk spek untuk household atau produk spek untuk kegunaan industri. Semua sama standard. Kalau sektor yang memerlukan tekanan yang lebih tinggi ataupun pemasan yang lebih tinggi, adakah pihak agensi akan customizekan kandungan tu ataupun dia perlu ikut je apa yang ada dalam kandungan tu? Kami tak boleh customize sebab bila kita procure supply memang kita dah spec out. Ini kita punya dia dah split. Buat blending. C3 dan C4 tu apa. Jadi tak ada customization. Mungkin ada variation sikit, kadang-kadang C3 dia lebih sikit 0.5%. Jadi tapi dalam range yang masih ikut piawaian di Malaysia lah. Jadi kalau kategori macam ni, contoh saya kilang yang memerlukan tekanan lebih tinggi, adakah apa yang advice daripada agensi perlu tukar ke ataupun peralatan apa yang boleh membantu dia untuk memenuhi keperluan dia sendiri tu? Actually bila pengguna ataupun pihak industri lah, pengilang, dia nak buat kilang, dia dah kena tahu dah kat negara ni spek dia apa, fuel tu apa, energy source dia apa. Kalau minyak, standard dia macam ni. Kalau gas, standard macam ni. Jadi dia kena ikut. Jadi bukan kami yang kena sesuaikan. Dia yang but this is industrial practice. Maknanya kalau saya cakap buat spek untuk beli burner atau furnace untuk saya di negeri ni, di Malaysia, dia dah tahu dah kat mana dia nak check. Dia boleh make sure design dia sesuai untuk kegunaan mengikut supply gas di negeri tu, di negara tu. Ya, kalau kita buat di US contohnya, dia orang pakai propane banyak. Jadi dah tahu kita akan buat design ikut spek propane. So propane lebih. Jadi
soalan tadi Puan Azrin tanya macam mana gas nak sesuai dengan alat. Tak, alat kena sesuai dengan ni. Sebab nak tukar alat tu senang sikit, nak tukar gas ni susah. Betul. Kita tak boleh ada resepi sendiri tau nak campur. Sebab masa kita procure tu memang dia dah bercampur. Yes. Jangan jadi pakar kimia tiba-tiba campur tak boleh. Betul. Pasal benda ni dia dah standard Malaysia lah. Jadi campuran dia. Memang campuran dah macam tu. Dia set dah standard. Again tadi 40% propane, 60% adalah butane. 30, 60. 40, 60. Jadi kena ingatlah benda ni. C3 dan juga C4. Cuma sedikit tuan, saya tertarik dengan Puan dengan Puan kata di US pakai propane banyak. Apa yang menyebabkan? Adakah kerana cuaca ataupun kerana culture di sana kah? Dia ikut supply juga. So di US propane tu lebih banyak. So tengok supply dan demand. Jadi kat situ. Tapi dia boleh keluar api je kan? Boleh. Sama je. propane ni pressure dia tinggi sikit. So dia tengok supply chain kat situ. Ya, kalau di Europe mungkin lain sikit. Kalau di Asia ni kebanyakannya either 50-50 ataupun 40-60. Macam tu lah. Ikut kepada supply di kawasan tu ataupun contoh negara yang memang dia perlu import, mungkin tengoklah dia punya standard yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kat sana. Dia nak standardize ikut apa. Kalau dia kata dia nak ikut 50-50, tak apalah, boleh lah. Dan saya percaya harga pun main peranan juga kan. Ya, untuk menentukan standard satu, mungkin harga pun salah satu penyumbang kepada jadi 60-40 ke ataupun. Betul, tapi ini satu benda yang dah ditetapkan dan dia jarang berubah lah untuk sebuah negara. Maknanya it's not like tahun ni kita 60-40 lah, tahun depan kita tukar lah jadi 50-50. Tak ada. Sebab nanti jadi kecoh juga dekat market ni. Yalah, saya rasa di Malaysia ni industri game pun dah lama dah, bukan 1-2 hari, bukan tahun lepas, dah berpuluh tahun dah. Jadi saya rasa benda tu sampai sekarang ni masih kekal macam tu lah. Jangan mana-mana pula ada desakan pula, kita kena tukar macam Puan sebut tadi, nak 70-30 pula. Bukan, janganlah. Itu dia ada pengiraan dia. Ada standard. Saya mungkin nak tambah sikit tadi Tuan cakap kat Malaysia ni kita dah ada berpuluh tahun. Memang LPG di Malaysia ni dah bertapak daripada tahun 70-an. Mungkin tahun 60-an pun dah start ada. Kalau Petronas tahun 74 kan? So lebih kurang time tu. So kita alhamdulillah bersyukur Malaysia ni dah lama adopt kegunaan LPG. Particularly untuk memasak di rumah. Sebab banyak negara-negara di dunia ni dan negara-negara jiran kita pun ada yang dia punya penetration LPG untuk kegunaan rumah masih rendah. So mereka guna apa? Mereka guna kayu api. Betul. Minyak tanah. Dan ini social economy problem. So kat Malaysia ni alhamdulillah kita berterima kasih dengan kerajaan dah lama nampak vision tu dan mula 40-50 tahun dulu. Saya akui benar ni, masa ingat Azrin kita pergi ke Sarawak tu kan, ke Mulu kan. Gas pun kalau ikut tu perjalanan ni memang cabar jauh. Jadi kat Malaysia ni dah tak ada isu dah. Orang nak masak ngapa? Tak ada orang nak pergi kutip kayu api. Mungkin ada tapi kecil sangat. Ataupun thrill nak camping lah kot. Ataupun mungkin dia macam balik back to nature mungkin. Dia ada satu itu di mana saya tak ingat, ada satu macam restoran dalam hutan. Dia jadi trend lah, dia guna kayu api bakar. Tapi ialah dalam keadaan biasa memang kita pakai tong gas, tuan-tuan dan puan. It's cleaner dan saya pernah melawat ada satu negara jiran kita yang rakyat dia masih banyak guna kayu api sebab infrastruktur LPG dia kurang. Jadi banyak masalah kesihatan pada kaum wanita yang akan duduk di dapur sebab pencemaran udara. Dan saya boleh tunjuk sebab dia kena masak dengan kayu api dan selalu yang perempuan lah. Jadi anak-anak perempuan ni pagi-pagi ditugaskan untuk pergi cari kayu api. Dan balik mak dia masak lah. Mak dia masak dalam dapur yang kecil sebab mungkin pendapatan rendah, kecil, berasap-rasap. Jadi masalah kesihatan. Karbon tu disedut banyak karbon monoksida. Dan anak-anak perempuan ni yang
kena pergi cari kayu api ni, tak ada peluang ke sekolah. So dia punya social economy punya impact tu panjang ya. Jadi kita tak boleh take for granted. Kita ni ada kemudahan besar sangat ni dengan adanya LPG kat Malaysia. Tapi teringat cerita Piramli, nak cari kayu api. Nak cari kayu. Dekat Putrajaya ni kayu api pun tak ada tu. Jadi minta tong kuning je. Tong kuning ada. Tong kuning kan ada. Tapi tak boleh susah lah tu. Alhamdulillah lah, kita bersyukur. Tapi berkongsian sikit lah. Ya, betul. Bagaimana revolusi LPG itu membantu sosioekonomi dan Ya. Dia sebenarnya banyak lah sebenarnya, bukan hanya semata-mata tong gas ni untuk masak, tapi sebenarnya dia ada faktor-faktor ataupun cerita di sebalik itulah. Okey, sekarang ni kita balik kepada NGC sendiri ni. Sekarang ni macam contoh, apa fasiliti yang ada berkaitan LPG yang NGC ada ni? Okey. Di Malaysia ni lah. Okey, kami basically kita ni LPG marketer. Okey. Tapi dalam konteks Malaysia, LPG ni kalau NGC Energy kami dapatkan sumber LPG dan kami buat bottling, masukkan dalam silinder ataupun dalam tangki yang lori tangki semua. Jadi semua aktiviti tu kita ada fasiliti kami lah. So paling besar kita ada di Port Dickson. Ya. Dan kedua kita ada di Pasir Gudang. Johor. Itu bottling plant kami. Dan di Johor pula kami ada import terminal. Maknanya kami berdekatan dengan kawasan pelabuhan Johor Port, dan ada kapal yang kami bawa masuk untuk import. Sebab tadi saya cakap supply tu tak cukup di Malaysia kalau ikut pengeluaran domestik. Jadi itu yang kita ada di NGC ada Johor, Port Dickson. Tapi kami juga ada business partners where we work with third party plants. So sebab kita punya pengedaran ni menyeluruh satu semenanjung ni. Satu penanjung. Setiap region ada. Jadi selain daripada dua yang saya sebut tadi, ada di Ipoh juga. Di Port Klang pun ada. Di Westport, Ipoh, Prai. Okay. Ya. Dan itu yang besar lah, yang kami ada facility untuk buat bottling. Itu yang kita ada sekarang lah. Okay, kalau yang penonton di luar yang perkataan bottling ni, maksudnya silinder yang kita pakai ni bila habis akan dipulangkan balik untuk diisi balik gas yang ada dalam tu. Dia tak adalah jadi dia kena ada facility tu untuk nak masukkan semula gas tu. Jadi dia bukan boleh masuk kaedah manual macam tu, dia tak boleh. Dia kena ada special punya peralatan, dia kena ada, pasal kita dah pergi tengok. Jadi itulah benda ni pun untunglah kami ni, alhamdulillah lah, kita dapat tengok dari segi proses tu, daripada macam mana isi, macam mana gas sampai dan diisi. Itu satu peluang lah. Sebab kalau pengguna-pengguna biasa dia beli gas kat kedai, dekat pengedar, mereka tak pernah tengok pun fasiliti macam tahu gas dah ada dalam tu. Jadi kita kat sini kita boleh bayangkan lah bagaimana proses pengisian semula. Sebab itulah mungkin pada hari ini kita bawa Kampung Julian untuk kita nak supaya kita nak boleh visualizekan benda tu, ataupun nak bayangkan supaya korang nampak lah apa kata kita sebut, katakan bottling tu apa dia untuk pengisian bahagian tu. Jadi itulah yang kita nak kongsi dengan terutama puan. Dan juga penting juga kalau mungkin lah bila kita kata pasal pengisian semula, penting kalau jangan menyimpan tong yang kosong lama-lama lah kot. Dia membantu supaya untuk betul lah. Pasal sekarang ni gas tu dia tak boleh datang, tak boleh tadah atau datangkan betul, tak boleh. Dia kena diisi dalam tong. Jadi kalau tong tidak cukup di pasaran, macam mana nak isi gas dalam tong? Pasal gas ni dia tak boleh isi dalam benda lain, perkakasan lain tak boleh. Tak boleh. Sebab apa saya cakap itu? Sebab kita pernah jumpa ada setengah orang di luar sana, dia suka nyimpan tong kosong ni, tak tahu untuk nak buat tambah duit pun ada yang tapi tak logik lah. Jadi itu satu benda yang kita rasa tak boleh lah benda tu lah. Pasal kena pulangkan balik diisi semula supaya benda tu dapat diedarkan balik kepada pengguna-pengguna lain mungkin. Jadi permintaan tinggi LPG ni daripada sektor mana? Yang paling besar generally speaking lah, yang paling besar memang kegunaan isi rumah lah, domestik sebab di Malaysia ni untuk memasak saya rasa dalam 80%
kegunaan orang Malaysia ni gunakan LPG, ya, gas masak. So itu yang paling besar. Yalah, walaupun kita sekarang ni kadang-kadang kan order kan. Order hello. Tetapi yalah, sama juga dia pun nak kena masak untuk kita kan. Walaupun kita di rumah tu tong gas bertahan sampai 5 bulan. Tengok pada kekerapan tengok je lah. Tapi kalau dalam sangat tak apa, hantar balik kat kita. Jadi itulah, walaupun macam mana pun dia, macam mana berlaku pun ekonomi ke peperangan ke, dia tetap kena masak, kena makan lah. Jadi sebab tu dari segi dalam konteks kita ni, memang tong gas ni memang perlulah. Gas ni memang perlu untuk masak. Jadi sektor household domestik lah yang paling banyak besar, menyumbang. Kemudian industri dan komersial lah. Tadi Tuan cakap pasal memang penting LPG ni. Kita nampak masa zaman COVID dulu pun, kami ni essential goods, kita kena berjalan juga. Kita tak boleh berhentikan operasi penghantaran. Sebab saya selalu ingatkan tim saya di NGC kan, kalau kita semua tak bekerja, boleh jadi parah Malaysia ni. Sebab tak boleh makan. Betul. Kalau pengeluaran production industri ke apa, mungkin boleh stop. Tapi kalau kita tak ada, saya cakap dengan dealer saya pun, kalau kita semua tak hantar gas ni, orang tak makan. Orang tak makan maknanya apa? Kita tak ada productivity kita tak boleh function pun. So saya selalu ingatkan, we are part of nation building. Betul. Penting kita punya sumbangan ni. Yalah, sehari tak makan boleh, masuk hari kedua menggigil lah. Jadi sebab tu macam apa yang Puan Julia sebut tu betul lah. Jadi kita sebenarnya menyumbang, tapi kita mungkin wira yang tak didendang lah di belakang tabir. Tak apa. Tapi itulah sebenarnya penting tau, dari segi kita tak nak terputus. Dan bila terputus perkara tu, isu ni pun dia akan datang kepada KPDN jugalah. Kerana kita yang mengawasi benda ni. Walaupun masyarakat moden itu ada pilihan menggunakan barang elektrik untuk memasak, tetapi dia kembali kepada keperluan asas lah kan Puan. Maksudnya kalau kata barang elektrik terputus, kita masih bergantung pada gas ni. Bagi saya gas ni banyak kegunaan sebenarnya. Dia bukan hanya satu yang kita nampak tadi, kegunaan household lah, tapi tanpa kita menyedari, pihak-pihak mungkin industri mungkin apa, dia memakai gas juga. Dan kita takut nanti kalau apa-apa berlaku terputus bekalan, dia akan menjejaskan habis rantaian tu yang kita bimbang nanti. Betul. Contoh yang bukan melibatkan makanan lah sebab makanan tu very clear, sangat direct dia punya impact. Tobi, laundry. Kalau bekalan LPG tak mencukupi laundry, dan saya cakap laundry yang mungkin yang ada coin laundry sekarang mungkin ada industrial laundry juga yang ambil hospital punya linen, hotel punya ni. Kalau tak ada cukup bekalan kat sektor tu, ada impact dia. Tak kering lah bajunya. Kering. Hospital tak ada bedsheet bersih. Betul. Jadi isu lain pula. Betul. So kami ada peranan yang kita mainkan lah dalam apa tu, rantaian tu. Macam Tuan cakap. Berapa banyak dealers yang NGC ada sekarang ni? Pasal dia nak pastikan benda ni, edaran ni, macam Puan sebut tadi, satu Semenanjung kan. Jadi of course lah dia ada pengedar dan sebagainya. Berapa banyak sekarang ni yang NGC ada? Untuk pengedaran yang isi rumah yang 14 kilo bahan bersubsidi ni, memang dari segi regulation pun kami tak boleh jual direct pada household. Memang perlu ada rantaian pengedar. Jadi kami punya pengedar dalam NGC mungkin dalam lingkungan 60 ke 65 pengedar yang besar. Satu Semenanjung. Okay. Itu cukup untuk kawasan yang kita nak cover lah. Jadi semua bahagian ada. Baik bahagian bandar, tengah, bandar, utara, selatan, pantai timur ada. Maksudnya tu pengedar utama, di bawahnya ada lagi rantaian. Kadang-kadang ada rantaian kita panggil sub dealers, ataupun ada runners yang bawah diorang. Sebab kita tengok industri LPG ni, logistics is a big part. Dan a big part of the cost too. Itulah. Jadi tak ada faedah kalau saya dah buat bottling di Port Dickson atau di bottling plant ni, tapi tak ada orang yang nak menghantar sampai ke rumah. So access dan reachability tu penting. Betul. Jadi that's why kita pun bergantung pada rantaian tu. Betul. Sebab kadang-kadang kita tak boleh ambil mudah. Okay,
kita sekarang di Putrajaya, di kawasan bandar, di kawasan luar bandar, yang kedai runcit kampung kecil-kecil tu, mereka masih memerlukan bekalan. Jadi perlu ada rantaian yang boleh sampai ke sana. So itu dia akan pergi kepada macam kita nak memahami kaedah edaran kepada pengguna kan. Macam kalau kita di rumah cuma tahu call order sampai, tapi dia sebenarnya bila dia melalui proses pengedaran tu kepada dealer ataupun dealer, dan dealer ambil daripada botol implan ke macam mana Puan? Betul. Bila saya cakap rantaian tadi nak hantar ke rumah ni, so dealer ni dia punya pekerja ataupun sub dealer ni kami panggil Miraman. Wow. Nama Mira kan? Macam Wira. Oh, that's a good one too. But Miraman. Sebab kami memang cuba sedaya boleh make sure Miraman kami ni happy. Sebab apa? Diorang yang ada customer. Oh, I see. Yeah. Diorang yang front facing dengan customer. Bukan saya, bukan orang NGC. Tapi Miraman. Kalau Puan nak call, Puan tak call pun company saya kan. Kalau nak order, kita tengok tu yang hantar kawasan ni tu, siapa yang servis kawasan ni. Oh, Cik Ahmad. Kita call Cik Ahmad lah. Cik Ahmad ni Miraman. Oh, itu sedap tu. Saya first time saya dengar Miraman ni. Dan kalau kita tengok, saya bagi analogi lah. LPG ni satu produk yang masuk sampai ke rumah tau. Betul. Masuk dalam rumah, bukan kat luar rumah. Dalam rumah, di dapur kena lalu living room cantik, kabinet cantik, semua letak di situ kan. Dia duduk menginap dengan kita sekali. Dekat dengan kita. Bukan macam petrol atau diesel. Itu duduk dalam kereta kat luar. Ini sampai rumah. Memang sayang betul lah ni. Sayang dan penting ni. Yalah. Dan penting juga untuk kami bertanggungjawab make sure silinder tu semua selamat. Betul. Jadi Miraman ni juga ada tanggungjawab. Selain daripada menghantar gas ni, kami train Miraman ni untuk make sure dia buat safety check. Masa dia tukar silinder tu, sebab perlu cabut regulator, kena pasang balik. Ada customer yang dia tak nak, dia kata tak apa, letak je tepi tu, nanti dia buat. Tapi ramai yang akan suruh tolong angkat sebab tong ni berat juga kalau kosong pun. So dia akan buat pemasangan dan dia akan check, make sure tak ada bocor. Make sure hose ni elok lagi. Make sure hose ni clip dia kuat untuk sambung pada dapur. Kena duduk di rumah, dalam rumah ni. Jangan main. Kalau duduk luar boleh tahan lagi. Ini dalam, kalau berlaku kebocoran, ini satu benda yang bahaya. Yang kita tak nak lah. Sebab itulah tuan-tuan puan, benda ni gas ni jangan mungkin dia kita nampak macam okey, tapi kalau kita silap pengendalian, bocor, mungkin boleh menyebabkan satu benda bencana. Dan kita saya agak pastilah banyak juga pengguna dia masih lagi mengambil remeh. Sebab dia macam dah sebati, tapi itu memang barang yang selalu ada. Tanpa menyedari dia ada risiko-risiko keselamatan. Macam sekarang ni, apa way forward lah sekarang ni? Way forward mungkin tadi Puan dah jelaskan tadi, NGC dia banyak venture dalam macam-macam lah sekarang ni, diversified business lah sekarang ni, sampai solar kan, wow kan, solar. Sebelum ni kita tak terfikir. Kita tak terfikir LPG jadi solar, tapi itu tak mustahil sebenarnya. Jadi apa way forward, mungkin ada benda-benda lain yang saya percaya tertarik tadi tentang inovasi tadi ni. Mungkin pihak-pihak yang melakukan inovasi ni dia asyik berfikir tau. Fikir dan saya rasa mungkin setahun 2 tahun lagi dia akan timbul satu benda yang baru, produk baru katakan daripada NGC. Mungkin silakan. Kita cubalah ya. Saya rasa dari segi LPG industry di Malaysia masih relevan. Alright. Masih relevan. Itu saya nak dengar. Walaupun mungkin ada bahan alternatif. Tadi Tuan ada cakap pasal electric stove ke apa semua ni. Adakah LPG masih relevan? Saya rasa pendapat saya masih relevan. Sebab household masih guna. Dan polisi kerajaan kita pun dari segi mekanisme subsidi tu hanya 14 kilo dalam tong saja yang boleh dapat subsidi. Dan saya tak perlu cakap lah, Tuan mesti tahu subsidi kerajaan dalam LPG ni
besar. Besar, yes. Ya, percentage dia besar. Betul. Tak sama dengan petrol, tak sama dengan diesel. Lebih besar. Jadi masih relevan industri LPG ni. Memang kita kena tekankan dari segi innovation, dari segi sustainability lah untuk industri LPG kita pandang ke depan. So itu salah satu benda yang kita tekankan di NGC. So kita perlu tengok solution apa lagi yang kita boleh bawa masuk. Mungkin dari angle digitalization ataupun cara-cara kita nak track asset kita ataupun memudahkan lagi pengguna untuk buat order, macam mana nak lagi efficient untuk hantar gas-gas ni. Tapi saya juga rasa mungkin kita boleh continue berbincang dengan pihak berkuasa macam Tuan dan juga policy makers. Bagaimana cara untuk lebih efisien kita nak bagi subsidi bersasar ni? Betul. Ya, sebab dari segi bentuk macam silinder tu, memang kita dah pakai silinder lama, tapi mungkin ada cara lain yang kita boleh bincangkan. Make sure yang perlu dapat subsidi dapat, tapi cara dia kita lebih efisien. Betul. Mungkin dengan cara approach ataupun framework lain. Polisi-polisi yang kita boleh tengok sama-sama untuk make sure tiada ketirisan. Betul. Ya, itu saya rasa penting untuk kita bincangkan bersama-sama lah dari pihak berkuasa dengan pihak industri. And saya rasa banyak kita dah berbincang dah. So saya pun nak galakkan, bolehlah, tolonglah continue perbincangan tu. Dan dari segi macam kebelakangan ni banyak penguatkuasaan di market, yang saya rasa sangat perlu. Dan kami macam daripada pihak Oilco, kita sentiasa nak bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk make sure pertama selamat kegunaan LPG. Kedua, memang kita boleh bantu subsidi bersasar ni ke mana. Ya, itu salah satulah. So, konstruktif punya discussion tu saya rasa memang kalau boleh kita nak lagi lah. Kena berterusan. Kena berterusan. Yeah. And this is a good option, good platform juga. Tapi banyak perbincangan yang kita dah ada pun dengan pihak KPDNKK so itu salah satu way forward kita lah. Sebab bila kita kata LPG ni masih relevan, perlu ada penambahbaikan dari segi cara kami nak deliver produk tu pada customer. So innovation produk yang kita boleh ada, tapi juga macam mana kita nak make sure efficiency tu. Sebab saya boleh cakap sekarang lah, cost kita bertambah kita perlu cari cara-cara untuk menangani isu-isu ni, menjimatkan kos mungkin. Macam Puan cakap tadi, LPG masih relevan lah zaman. Dari segi aspek pengeluaran tu sehingga sekarang cukup ke Puan untuk penggunaan di Malaysia? Saya rasa supply security ataupun supply yang stabil di market salah satu agenda paling tinggi di pihak kementerian kan. Jadi itu memang kita pun priority tinggi kita. That's why kita ada supply jangka masa panjang yang kita ada dengan kita punya pembekal. So tadi soalan cukup tak cukup? InsyaAllah cukup. Maksudnya di pihak NGC dah ada buat planning lah kalau kata berlaku apa-apa yang macam Puan maklum tadi ada daripada import daripada luar. Sekiranya ada faktor-faktor luaran ni yang akan menjejaskan, di pihak NGC adalah buat perancangan-perancangan jangka masa panjang. Dia contingency plan tu mesti ada. Contingency plan ada. That's why kita ada import terminal. Kalau yang local tak cukup, kita bawa dari luar. Ada pilihan lah. Saya rasa di supply di market ada. Kadang-kadang isu harga. Sebab harga LPG ni global price dia turun naik juga. Jadi itulah saya rasa ini satu jaminan yang dibagi oleh pihak NGC lah. Dan kita ada juga lain player lah. Jadi saya rasa semua mungkin
memang memikirkan apa yang telah disebut tadi ni. Tak perlu risau lah. Jadi tak perlu risau lah. Yang InsyaAllah makanan akan tetap sampai lah. InsyaAllah makanan. Dapur berasap. Dapur akan berasap insyaAllah. Jadi jangan bimbang lah ya. Jadi itu satu jaminan yang dibagi oleh Puan Julia mewakili NGC tadi ni. Jadi itulah tuan-tuan puan, kita dah dengar banyak lah sebenarnya input-input, dan rasa masa pun macam mencemburui kita ni. Macam tak cukup, nak kena 2 jam cakap. Banyak kalau kita gali banyak kita nak gali, dan sebenarnya ialah apatah lagi kita bercakap dengan memang pihak yang memang ada pengalaman yang cukup besar dalam bidang ni, sektor ni kan. Jadi itulah tadi yang Puan Julia pun telah share macam-macam tadi tentang sedikit tentang background NGC dan gas itu sendiri, campuran tadi butin, propin, butin, berapa persen tadi kan. Dan yang menarik tadi dari segi Miramen pun ada disebut tadi. Selepas ni tuan-tuan puan mungkin balik carilah Miramen tu. Miramen dekat Wiramen Miramen. Jadi satu jaminan yang dibagi oleh pihak NGC dari segi nak memastikan keberadaan keberadaan dan bekalan LPG cukup. Mungkin kita boleh sarankan kepada pengguna, selama ni mungkin dia minta Miramen pasang saja, mungkin boleh tanya bagaimana nak menjaga keselamatan, apa perkara yang boleh dititik beratkan lah. Apatah lagi Miramen ni mungkin sadu-sadu mungkin apa mungkin lah. Jadi itu lagi lah menyumbang kepada itu kan. Jadi terima kasih banyak lagi sekali lah kepada Puan Julia yang telah cukup berkongsian yang cukup banyak lah. Jadi mungkin benda ni boleh membantu tuan-tuan puan untuk lebih mengenali LPG ni dan lebih mengenali NGC ni lah sebagai pengeluar kepada LPG jenama Mira, MIRA. Ingat Mira, nama pun memang nama cun lah, Mira ya, senang nak ingat lah. Jadi itu satu yang dibuat oleh pihak NGC tadi ni, nak membawa solusi tu, nak mencari solusi yang terbaik untuk kita semualah, dan akhirnya semua pihak mendapat benefit ya, baik di pihak pengguna, kerajaan, pihak industri dan semualah. Macam di pihak kami KPDN ni, of course lah kami ada undang-undang yang berkenaan tadi ni dari segi nak memastikan bekalan cukup. Yang keduanya nak mengelakkan berlakunya penyelewengan, manipulasi oleh pihak yang tidak betul, since benda tu dia ada subsidi. Dan subsidi pun memang macam disebut tadi memang tinggi, besar. Macam last year saja 3.4 bilion kerajaan keluarkan subsidi untuk LPG sahaja. Kenapa dia besar? Sebab harga pasaran ni sebenarnya dia tinggi dan betul naik. Jadi untuk pastikan pengguna ataupun kita lah yang mengguni rumah dapat harga yang berpatutan dan rendah. Sebab tu kita kena hargai kerajaan apa yang yang dibuat yang kerajaan buat ni, yang dibagi subsidi patut dihargai. Kerana benda ni tidak terdapat di lain tempat lah, hanya di Malaysia. Jadi sebab tu kita kena appreciate lah. Mungkin tempat lain dia masih lagi guna kayu api, tapi di Malaysia ni alhamdulillah, walaupun you tinggal di kondominium tingkat 40 pun insyaAllah Miramen akan hantar. Tak ada lift pun dia angkut. Jadi sebab tu kita kena bersyukur. Saya pernah nampak tu. Kita kena bersyukur banyak-banyak lah. Jadi saya harap penonton dapat hadam lah apa yang kita bincangkan pada kali ini dalam episod industri LPG di Malaysia bersama Puan Julia daripada CEO NGC tadi. Jadi insyaAllah mungkin kita akan berjumpa lagi lah di masa akan datang nanti. Dan mungkin kita akan bawa lain-lain episod yang lebih menarik mungkin. Mempelbagaikan episod yang tentunya kita akan pilih episod yang lebih sesuai dan dekat di hati kita semualah. Benar ni, topik-topik ni benar yang mungkin kita tak terfikir. Topik yang memang yang bukan topik kayangan. Topik yang macam LPG lah kata memang dekat rumah, tapi kita tak cerita. Tapi mungkin kita tak sedar, tak faham. Mungkin kita tak appreciate, tapi mungkin hasil daripada apa yang kita perjelas sekarang ni kita appreciate lah apa yang telah dibuat yang oleh kerajaan, oleh pihak industri dan sebagainya. Jadi kepada penonton-penonton yang mungkin baru pertama kali mendengar kita punya program Buat Bicara, program podcast Borak Santai SKB Raja Channel Peniaga Bertika ni, mungkin boleh menonton lagi di mana, Azrin? Boleh menonton ke semua platform yang kami sediakan, iaitu di Facebook, YouTube dan juga TikTok. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Jadi saya doakan tuan-tuan puan mendapat perlindungan, kerahmatan lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bye bye.